Kalau gaji tuan-puan RM3,000 sebulan, dana kecemasan tuan-puan bukan RM1,000, bukan juga RM2,000. Sekurang-kurangnya, tuan-puan kena ada 3 bulan gaji sebagai dana kecemasan. Maksudnya, RM3,000 darab dengan 3 bulan sama dengan RM9,000. Itulah jumlah minimum yang sepatutnya kita ada untuk bertahan kalau berlaku sesuatu yang tak dijangka. Contohnya, hilang kerja, bisnes pun going down, kereta rosak, anak sakit ataupun ada apa-apa something happen. Kalau nak lebih selamat, sasaran yang lebih baik adalah 6 bulan gaji. Gaji RM3,000 berdarab dengan 6 bulan, tuan-puan kena simpan RM18,000. Nampak macam besar kan? Tapi jangan risau, dana kecemasan bukannya perlu cukup esok pun. Kita bina sikit demi sikit. Contohnya, mula dulu dengan RM300 sebulan. Dalam setahun, tuan-puan dah ada RM3,600. Dalam 2 tahun, dah ada RM7,200. Yang penting, kena mula dulu. Cuma masalah ramai orang ni, bila duit kecemasan duduk dalam bank, akhirnya duit tu senang untuk digunakan, senang untuk dikeluarkan dan mudah bocor. Nampak je bangkilan akaun, rasa macam boleh guna. Sebab tu, sebahagian dana kecemasan boleh disimpan dalam bentuk emas. Cash tetap kena ada untuk kegunaan segera. Tapi emas boleh jadi simpanan kecemasan kedua yang lebih susah disentuh, tapi masih boleh dicairkan bila benar-benar perlu. Bukan tunggu banyak dulu tahu baru mula. Mula dulu dengan jumlah yang kecil. Yang penting kena konsisten. Jadi bagi tuan-puan yang nak belajar cara bina dana kecemasan menggunakan emas public gold, boleh terus isi borang sign up. Saya akan bantu daftar dan kongsikan strategi simpanan ikut bajet masing-masing.